Zaman sekarang ni, kita dah tak boleh bergantung pada satu sumber pendapatan je. At least kena ada satu lagi extra income sebagai backup plan pada kewangan kita. Kita tak boleh berharap je pada active income. Jadi, kena cari satu lagi sumber pendapatan dan kena pilih betul-betul. Cari satu sumber pendapatan yang korang boleh jana passive income. Benda ni kena buat sekarang tau. Kita kena sediakan payung sebelum hujan. Jangan sudah terhantuk baru tengah ada. Korang nak tak Izzy tunjukkan cara dapatkan extra income RM5,000 sebulan? Manfaatkan 5 butang di sebelah kanan ni dan komen saya nak extra income. Lepas tu pergi ke profile Izzy, WhatsApp Izzy, Izzy akan balas korang secepat mungkin. Ingat, ambil langkah pertama tu yang penting. Jadi, bertindak sekarang.